Selaras dengan pengumuman saya dalam Dewan yang mulia ini ketika sesi jawab lisan pada 28 Januari yang lalu, KPDN akan mewujudkan peraturan baru yang melarang pembelian RON95 bersubsidi oleh kenderaan berpendaftaran asing. Melalui peraturan baru ini kelak, larangan dan tindakan undang-undang boleh diambil ke atas pemilik atau pemandu kenderaan berpendaftaran asing. Peraturan ini disasarkan siap dan berkuat kuasa bermula 1 April 2026. Selain daripada tindakan penguatkuasaan yang tegas, KPDN turut memperkasakan langkah pencegahan melalui kolaborasi strategik dan libat urus bersama syarikat minyak. Kementerian sedang mengkaji untuk memperluaskan mekanisme bagi menyekat penggunaan kad kredit asing bagi pembelian di pam-pam minyak, iaitu pembelian di OPT, Outdoor Payment Terminal. Pada masa yang sama, pemeriksaan di bawah Ops Samar, pemantauan tanpa pakaian seragam akan dipertingkatkan di stesen minyak yang dikenal pasti sebagai kawasan titik panas hotspot bagi membantras aktiviti penyelewengan. Kementerian sememangnya memandang serius dakwaan wujud unsur ugutan atau pemerasan ke atas pengusaha stesen minyak menggunakan rakaman video. Tindakan sedemikian adalah kesalahan jenayah di bawah undang-undang dan pihak terlibat boleh membuat laporan kepada PDRM. KPDN akan bekerjasama dengan PDRM sekiranya terdapat elemen penyalahgunaan peruntukan penguatkuasaan untuk tujuan ugutan.